Di bumi Teluk Intan yang bersejarah, Sungai Perak mengalir membawa kisah perjuangan bangsa. Di sinilah lahirnya warisan yang tidak pernah padam. Pekat mengalir dalam nadi dari hati para pendekar ke generasi masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nurna Syifa binti Al-Zahar, wartawan cilik TV Inspira SK Kampung Bahagia akan membuat liputan dari PSSGM Gelanggang Harimau Bukit. Hari ini juga kita akan mengungkap kisah di sebalik gelanggang silat yang menjadi kebanggaan Teluk Intan. Kita akan bersama mengenali guru latih yang menjadikan silat bukan sekadar seni tetapi tentang cara hidup dan lambang jati diri bangsa. Bersama saya kini, guru latih Cikgu Khairul Azhar, guru latih utama silat seni gayung Harimau Bukit. Assalamualaikum Cikgu Azhar. Waalaikumsalam. Boleh Cikgu Azhar ceritakan serba sedikit tentang penubuhan gelanggang ini? Okey, Gelanggang Harimau Bukit dimulakan pada 17 November 2021 di Taman Sibahagia, Teluk Intan. Okey, untuk pengetahuan, PSSGM nama penuh bagi Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Mahagurunya Datuk Mio Abdul Rahman bin Deng Muhammad Hashim. Dan saya bermula dalam silat gayung hampir 26 tahun. Okey, untuk pengetahuan, kita setakat ni keahlian kita lebih kurang 350 orang di Teluk Intan. Dan kita ada lebih kurang 10 gelanggang. Okay. Untuk pengetahuan juga, saya kini telah dilantik menjadi Naib Yang di-Pertua 1 PSSGM Negeri Perak. Merangkap juga Setiausaha Majlis Guru Latih Negeri Perak. Merangkap juga Ahli Jawatankuasa Lembaga Adat Istiadat Negeri. Baiklah, bagaimana pula dengan kejayaan yang telah cikgu capai sepanjang mengendalikan gelanggang Harimau Bukit ini? Okay. Alhamdulillah, semenjak kita tubuhkan gelanggang Harimau Bukit, pencapaian pertama yang kita dapat, ini contohnya lah. Cikgu menyertai kejohanan Mio Rahman sedunia. Okay. Cikgu berjaya mendapat 2 emas, 1 perak, 1 gangsa, kategori guru latih. Wah, hebatnya. Alhamdulillah lah. Boleh Cikgu Azhar berikan sepatah 2 kata sebagai mesej kepada mereka di luar sana yang menganggap silat ini sudah lapuk dan tidak sesuai untuk zaman sekarang? Jawapan dia adalah kita yang kena mulakan sebab kita orang Melayu. Ini warisan kita yang agak makin ditinggalkan dan sayangnya orang Melayu sendiri tak tahu silat ni adalah daripada bangsa Melayu sendiri. Dan bagi saya untuk mengembangkan silat sebenarnya bukan semata-mata individu tapi keluarga, ibu ayah. Sebab sekarang ni kita lebihkan kepada Melayu jati dirinya dalaman, fizikal dan semangat. Untuk menggerakkan sesebuah silat sebenarnya perlukan semua sokongan daripada semua pihak. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azhar. Kisah perjuangan Cikgu dan ahli gelanggang Harimau Bukit telah benar-benar membuka mata kami tentang erti semangat, adab dan cinta kepada warisan bangsa. Terima kasih sekali lagi Cikgu Azhar. Okey, sama-sama Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kami, wartawan cilik TV Inspira SK Kampung Bahagia akan membuat liputan dari Dewan Serbaguna IPD Hilir Perak bagi latihan PSSGM Gelanggang Silat Harimau Bukit Teluk Intan. Assalamualaikum Abang Azizul. Saya ada satu soalan untuk Abang Azizul. Okay. Kenapa Abang Azizul nak belajar silat? Belajar silat ni saya nak menyambung warisan dia lah. Silat ni dia macam satu warisan daripada nenek moyang kita sendiri untuk pertahankan diri lah. Dia dah boleh bersama keluarga boleh, dengan keluarga anak-anak semua betul belajar silat, meluangkan masa bersama orang kata. Dia dalam aspek mempelajari ni daripada saya lah sendiri kan. Saya lebih prefer untuk orang kata bersama keluarga, menjamu delegasi warisan pertahankan diri dalam konsep Islam itulah. Cikgu Khairul Azhar, pemimpin gelanggang silat seni gayung Harimau Bukit Teluk Intan. Beliau bukan sekadar mengajar silat, tetapi menyemai jiwa, membentuk sasiah dan membangkitkan semangat perjuangan anak bangsa. Warisan yang lestari bukan sekadar dikenang, tetapi diperjuangkan dengan jiwa dan tindakan. Inilah jejak pendekar warisan sepanjang zaman.